diterima dan dia termasuk ke dalam ahli syurga. Ya. Jadi nak cerita kat situ pentingnya bi'ah masyarakat. Nak salah satu nak pulihkan dia kena cari lokasi masyarakat yang baik. Jadi kalau kita ni di luar masyarakatnya rosak, kita sesama ahli jamaah, ahli ikram ni insya-Allah suasana masyarakat yang ada dalam ni boleh membantu mendidik kita insya-Allah. Dan seterusnya yang seterusnya ana ni pilih-pilih lah. Pentingnya murabbi ataupun guru menjadi teladan. Ini semua yang kau tahu lah. Kita ni sekarang ni adalah murabbi. Kita ni selain daripada kita ni, yang lain tu adalah mutarabbi. Ya, mutarabbi orang yang kita bimbing, yang kita didik ni. Jadi kita ni menjadi kedua lah, ya, kepada mereka semua sebagaimana Nabi ni menjadi kedua pada para sahabat. Sebagaimana ayat ni ya. Apa ayat ni? Mula-mula sekali. 8 apa ni? Inna, ana lupa kat dia teks Arab dia. Boleh? Lah ana lupa pada dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tu ya. Okey, kita ambil contoh Nabi SAW. Nabi ni mempamerkan akhlak, bukan dia akhlak saja yang mulia dia dengan isteri, dengan anak-anak, bahkan dia sebelum dia suruh orang lain dia buat. Ini sebagaimana kisah ya. Nabi SAW, Nabi satu contoh ya. Rasulullah ni seorang yang berani. Dia mengajar para sahabat supaya jadi orang yang berani. Nabi buat dulu. Kalau berperang, Nabi duduk barisan hadapan. Dia sama-sama angkat senjata, dia sama-sama bertempur. Bukan dia kata, engkau pergi perang. Aku tengok dia bersedia. Tak ada, dia Nabi tak buat macam itu. Nabi bukan seorang pengecut. Nabi sama-sama angkat senjata. Jadi itulah ya. Contoh yang kedua ialah ketika satu suasana berlaku di Madinah pada malam itu. Satu kecoh, suara hikuk-hikuk macam musuh nak menyerang. Jadi para sahabat yang lain semua bersembunyi. Yang benda dia takut nanti musuh nak nyerang. Nyorok-nyorok lah. Tiba-tiba bunyi ketupak kuda lalu. Rupanya Nabi, dia dah pergi tengok, dah sampai ketika suasana orang tengah baru nak jenguk-jenguk, Nabi dah sampai. Sampai Nabi tak sempat, kudanya letakkan dia pelana dia. Nabi ibaratnya masih pakai kain pelekat lagi dah. Masih kain pelekat, belum sempat pakai seluar. Belum sempat pakai baju yang ragat-ragat, tak ada. Pakai t-shirt baju pakoda je dalam Nabi keluar. Begitu pantas Nabi pergi, tak ada. Telefon orang, jom pergi tengok. Tak ada, pergi seorang-seorang Nabi ya. Ini yang mengagumkan para sahabat. Kalau cerita bab berani, Nabi berani, pergi dulu. Ya. Ini kita ada benda yang menakutkan, kau pergi dulu. Ya. Ataupun jom kita sama-sama pergi. Okey, yang ini penting. Tasjid. Macam mana semangat orang boleh naik? Tasjid. Galakkan. Pemberian semangat. Ini pentingnya ni. Isteri semangat, suami yang bagi semangat. Isteri terus semangat, suami yang bagi semangat. Kalau suami yang lemah semangat, isteri bagi semangat. Kena macam itulah. Kalau dua-dua lemah semangat, macam mana tu? Kalau dua-dua lemah semangat, itu payah tu. Jadi kita kena check and balance lah kan. Seorang lemah, seorang kena bagi semangat. Anak lemah semangat, ayah, ibu kena bagi semangat. Jadi perlunya tasjid. Dalam hidup kita dia perlukan tasjid. Kalau Ibnu Mas'ud, ya, dia pernah melewati seorang lelaki yang bernyanyi dengan suara yang merdu. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, alangkah indahnya suaramu ini, merdunya suaramu ini. Kan lebih baik sekiranya kamu ni bukan menyanyi je, tapi membaca Quran dengan suara yang merdu. Wah, memang Ibnu Mas'ud ni memberikan galakan kepada dia. Jadi bila dia dengar nasihat daripada Ibnu Mas'ud, dia tak kenal Ibnu Mas'ud tu. Dia tak kenal pun orang ni. Dia belajar Quran, mengaji dengan baik. Ya. Dan setelah dia tanya kawan-kawan dia, siapa sebenarnya tadi? Rupanya Ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar. Jadi maknanya orang ni belajar Quran, membaca Quran dengan baik, hasil daripada tasjid Ibnu Mas'ud. Imam Syafi'i pun begitu juga. Dulu je Imam Syafi'i ni dulu suka melantunkan syair-syair. Sebab dia daripada bangsa Quraisy. Memang pandai bersyair-syair dengan bahasa yang indah-indah. Tetapi suatu ketika orang berkata kepada Imam Syafi'i,
Tidakkah engkau memulai menghafal Quran dan hadis-hadis Rasulullah? Daripada engkau melantun-lantun syair, wahai Syafi'i, kan lebih baik kau menghafal Quran, kan lebih baik kau menghafal hadis. Ini pada umur dia belasan tahun ya. Bukan ketika umur dia 40 tahun, 50 tahun, terlambat tu ya. Imam Syafi'i ketika umur muda dia dah menghafal Quran, menghafal hadis. Kitab Al-Muwatta tu yang tebal dekat ni berapa ribu hadis tu? 10,000 hadis. Hafal dengan syarah-syarahnya sekali. Kita dah berapa hadis yang kita hafal? Matan Arba'in dah habis belum? Belum. Tapi jawab tak tahu lah jawapannya. Kan? Riyadhus Shalihin dah berapa banyak hafal? Belum juga Jadi kita cuba lawan. Mulai malam ni ana memberikan tasjid dengan juga banyakkan menghafal hadis. Ya. Seminggu satu hadis pun cukup lah. Jadi kalau seminggu, sebulan ada 4 minggu, 4 hadis. Setahun berapa hadis? 4 kali 12 berapa? Banyak tu. Dah 40 hadis lah. Macam mana hafal satu kitab Al-Muwatta tadi yang ada 8,000 hadis, Sahih Bukhari ada 8,000 hadis. Hello. Syekh anak tengah ada program. Okey. Itu Imam Syafi'i Kemudian Imam Syafi'i ini bila dah ditasjid, dia telah belajar dengan Imam Malik sampai menjadi ulama besar sehingga dia berjaya mengasaskan mazhab kan. Okey, terus Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad yang paling terkesan sikit lah Imam Ahmad ni telah terkena fitnah tentang Al-Quran ni sebagai makhluk. Zaman dia ni zaman khalifah yang apa nama khalifah dia? Al-Muqtasim ke apa? Yang mana pada zaman dia tu berlakunya fitnah mengatakan Al-Quran tu jadi atau Al-Quran tu makhluk. Tapi Imam Ahmad seorang aja yang mempertahankan bahawa Al-Quran itulah qadim dan Al-Quran tu bukan makhluk. Dia seorang aja. Sehingga akhirnya telah dia dipenjara dan dia diseksa dan dipukul. Ketika Imam Ahmad dipukul ni lah, maka seorang lelaki yang sama-sama berada dalam sel penjara tu menasihati Imam Ahmad. Dia ni dikata, wahai Imam, saya ni masuk penjara kerana melakukan maksiat. Saya telah dicambung, dipukul, tetapi saya sabar menahan seksaan, wahai Imam. Sedangkan anda, wahai Imam, dipenjara dan diseksa kerana mempertahankan kebenaran. Tentunya anda harus lebih kuat daripada saya. Sepatutnya Muhammad lebih kuat lah. Muhammad bila dengar tasjid daripada lelaki ni, walaupun dia minum arak dan dia pun diseksa, dia kata, dia tu buat maksiat. Kita kata Imam Ahmad ni bukannya buat maksiat, mempertahankan kebenaran, lalu dia dipenjara, diseksa. Sepatutnya Imam Ahmad dia sabar. Jadi ikhwas sekalian ya. Jadi bila Imam Ahmad ni ditasjid oleh satu lelaki dalam penjara ni, Imam Ahmad dia redha, sabar. Walaupun hari-hari dia kena pukul. Daripada badan Imam Ahmad yang badannya gempal, berisi, akhirnya Imam Ahmad ni jadi seorang yang kurus kering. Seorang jadi kurus kering. Sehingga dia meninggal pun kerana kesan daripada seksaan ni lah. Dia dikatakan ketika dia dipukul, ni kain, terlondeh kain. Sebab dah tak ada bentuk badan. Macam kita ni ada lagi bentuk badan kan. Ada lagi pinggangnya. Kalau orang perempuan memang ada lagi, dah besar lagi pinggangnya kan. Memang tak jatuh lah kain tu. Tapi Imam Ahmad ni boleh jatuh kainnya kerana dah tak ada pinggang. Kurus, melengking, lidi ya? Kesan daripada seksaan. Tapi Imam Ahmad tetap sabar. Jadi Imam Ahmad kata apa? Perkataan itulah yang menjadikan saya semakin kuat untuk bertahan seksaan tersebut. Jadi kesimpulannya, saya sampai sini saja. Walaupun ada lagi. Yang lagi ni, yang baki ni boleh ambil daripada sini. Ataupun boleh ambil nanti kat apa nama blog internet, ibu punya website. Apa nama dia? Kita jadikan budaya tasjid lah. Kita sama-sama sabar, sama-sama ikhwan ni, kita mentasjid, memberikan galakan pada ikhwan yang lain. Begitu juga kita memberikan tasjid kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang lain. Dalam apa juga bidang lah. Ya, lebih-lebih lagi dalam bidang dakwah ni. Dalam lapangan dakwah ni yang mana banyak dugaan-dugaan, cabaran-cabaran yang kita hadapi, yang mana kita perlu sentiasa memiliki himmah. Dan kerana itu kita kena sentiasa saling tasjid, mentasjid. Jangan kita tasjid orang ni, orang tak tasjid kita pula. Sama-sama saling mentasjid, memberikan galakan ya, supaya kita terus istiqamah bersama di atas jalan dakwah yang mulia, insya-Allah. Jadi segala yang benar daripada Allah, segala kelemahan daripada anak sendiri.
minta maaf sekiranya ada terlanjur kata dan bicara. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan kepada Ustaz tentang himmah. Kalau ada mungkin satu dua soalan ataupun pandangan, silakan. Jangan bolehlah soalan tak payah. Pengalaman tentang himmah ni. Ada ke? Kalau tak ada, nampak semuanya himmah tinggi pada malam ni. Nak tanya sehingga dapat sampai. Cumanya Ustaz dan nasihat juga sebenarnya harapkan supaya kita dapat bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. Ya. Ustaz bisa tertasjid dengan apa yang Ustaz cakapkan ini dan rasa bukan ceramah ataupun khutbah kita ini hanya saya, tapi segala-galanya